Okay guys, korang cuma bayangkan korang pergi rumah terbuka, open house, pergi majlis makan-makan. Okay, tuan rumah tu hidangkan korang seperiuk ataupun semangkuk kari daging yang panas-panas. Bau rempah ratus dia, bau daun kari, bau tumisan bawang dia. Sedap gila kan, memang menusuk kalbu orang kata. Kita pun cedok, kita pun letak atas nasi, lepas tu kita orang pun makan. Macam biasa kita makan sampai licin. Okay? Tapi masa korang tengah kunyah tu, korang perasan macam tekstur daging tu macam lain sikit tau. Dia bukan macam liat macam daging lembu ke tidak. Dan dia pun bukanlah orang kata daging tu macam terlalu lembut macam daging ayam. Dan bila korang tanya kat tuan rumah, bang, ini kari apa? Dia senyum je. Lepas tu dia pun cakap, ini kari keturunan kita orang kan. Istimewa, kita orang belajar kari ni turun-temurun. Jadi korang pun dengar macam, okey lah, kita pun makan, telan je lah. Tapi apa perasaan korang kalau korang tahu pada keesokan harinya yang daging istimewa yang korang telan semalam tu adalah daging seorang manusia yang baru lepas kena kerat? Apa korang rasa? Okey, dari hari ni kita akan masuk ke bahagian yang agak gelap sedikit dalam sejarah jenayah Asia Tenggara. Dan kes ni yang pihak polis panggil sebagai orang kata mind blowing lah. Dan kes di mana seorang pembunuh terlepas sebab diorang terlalu pandai memasak. Dan ini adalah kisah Ayakanu Marimutu. Okay guys, pada tahun 1984 dekat Singapura, Ayakanu Marimutu, usia dia masa tu usia dia dalam 34 tahun. Dan dia ni kerja sebagai seorang pengawal keselamatan dekat sebuah chalet dekat Changi. Dan isteri dia pula bernama Naragata Vali. Dan diorang ni ada 3 orang anak. Jadi dekat mata orang luar, keluarga ni nampak biasa je guys. Tapi di sebalik pintu yang tertutup ni, Marimutu ni dia ada satu masalah besar. Dia ni panas baran dan dia suka mabuk. Kaki botol. Jadi bila dia dah mabuk, kepala sudah sung, isteri dia lah jadi punching bag, tempat dia untuk lepas geram lah. Jadi pada 18 hari bulan Disember 1984, isteri dia Naragata ni, dia pergilah ke balai polis. Dia pergi buat report kat sana, mengatakan bahawa yang suami dia tak balik rumah berhari-hari kan. Menangis-nangis cakap suami dia tak balik rumah dan sebagainya. Jadi bila polis tanya, jadi laki kau pergi mana, dia kata. Jadi Naragata cakap dengan yakin, dia kata, dia pergi ke Genting Highlands. Dia pergi berjudi pada 12 hari bulan hari tu. Hari tu dia masa dia report 14 hari bulan, dia kata 2 hari sebelum tu dia pergi Genting Highlands. Lepas tu tak balik-balik. Jadi kalau macam kita sebagai seorang polis, dengar macam logik lah. Orang lari daripada hutang, orang ketagih judi. Tapi polis Singapura ni pun bukannya budak-budak kan. Jadi siasatan awal polis menunjukkan bahawa kes ni macam ada satu loophole tau. Macam ada satu lubang dalam cerita dia ni. Sebab apa? Marimutu ni bukannya orang yang senang. Baru je beberapa hari yang lepas, Marimutu ni terpaksa pinjam $600. $600 nak beli barang-barang sekolah anak ni. Kalau kata nak beli beg sekolah anak pun kena berhutang, celah mana pula dia dapat modal nak terbang ataupun nak travel pergi ke Genting Highland nak pergi main kasino ni. Jadi lagi satu, polis pun check juga. Dia check rekod kerja si Marimutu ni. Marimutu ni dia ada apply cuti tau pada 1 dan juga 2 hari bulan Disember. Bukan pertengahan bulan. Dia apply cuti awal bulan. Jadi dekat sini polis dah tahu dah yang bini dia ni, Naragata ni, menipu. Marimutu tak pergi berjudi pun. Jadi sesuatu yang sangat teruk ataupun ada sesuatu yang berlaku pada diri dia ni lah. Jadi diorang cubalah pusing. Polis Singapura ni pun duk dengar kan. Diorang ni pun bukannya bodoh sangat. Jadi selama 5 bulan pertama, polis ni korek dan berjaya untuk orang kata mendapatkan lebih kurang dalam 30 orang saksi lah. Isteri dia, mak mertua dia, abang-abang ipar dia, jiran-jiran semua kena panggil. Tapi diorang ni punyalah orang kata maintain diorang punya professionalism ni, diorang maintain memang kebal lah orang kata.
Semua macam bila tanya mana pergi, dia kata tak tahu kat mana. Kita orang pun tengah cari. Saya pun tak tahu dia kat mana. Hari tu saya jumpa dia kat sini tapi tak tahu dia hilang. Dia tak balik bla 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 bla. Macam-macam benda dia orang cerita kan. Jadi lepas pada tu, kes tu jadi cold tau. Dia jadi sejuk sekejap. Buntu. Tak ada mayat, tak ada senjata, tak ada clue. Daripada tahun 1984, 3 tahun macam tu je guys. 3 tahun pembunuh Marimutu tu hidup bebas, pergi kerja, makan, tidur macam biasa. Sampailah pada Januari 1987, tiba-tiba polis ni diorang terima satu maklumat sulit ataupun daripada informer lah, ada whistleblower datang. Okey, maklumat yang dibagi ni sangat ekstrim sedikit. Sampaikan polis sendiri bila dengar maklumat ni diorang macam tergamam lah. Dan pemberi maklumat tu kata, Marimutu tu tak hilang bos, dan dia dah mati. Mayat dia dah kena potong dan daging dia dah dimasak dengan kari. Polis macam kau biar betul kan? Cerita mengarut mana kau dapat ni? Tapi dalam kes pembunuhan, kita tak boleh nak abaikan sebarang kemungkinan, betul tak? Jadi pada pukul 2 pagi 24 hari bulan Mac 1987, Jabatan Siasatan Jenayah CID, Crime Investigation Division, buat satu serbuan besar-besaran. Diorang gerak gempur 5 lokasi berbeza dengan orang kata ambush dengan serentak. Okey, 5 lokasi yang berbeza, diorang ambush serentak. 8 orang kena tangkap. Siapa 8 orang ni? Isteri dia tu, isteri si Marimutu, mak mertua dia dan juga 3 lagi orang abang dia serta isteri-isteri diorang pun kena sapu, kena tangkap. Okey. Jadi masa diorang kena tangkap ni, diorang disoal siasat lah. Diorang disoal siasat, kena tekan sampailah satu time baru diorang mula bercerita. Dan cerita ni sumpah aku cakap akan membuatkan perut korang ni rasa mual sikit lah. Okey, korang bayangkan pada 12 Disember tu, abang-abang ipar ni dah bawa si Marimutu ni pergi ke satu quarters penjaga gereja dekat Orchard Road. Nampak macam irony kan dekat situ. Tempat ibadat, tempat orang cari ketenangan. Rupa-rupanya tempat tu dijadikan rumah sembelihan. Jadi malam tu tak tahu apa benda yang diorang arguekan sangat. Aku tak dapat the full details lah benda ni. Malam tu apa benda yang diorang duk bertekakkan sangat, diorang hentak kepala si Marimutu ni menggunakan batang besi yang diorang jumpa dekat dapur. Jadi lepas mangsa dah tak menyawa, operasi sebenar bermula guys. Korang kena tahu satu fakta penting. Salah seorang abang ipar Marimutu tu adalah seorang penjual daging dekat pasar dekat Commonwealth Avenue. Jadi dia ada experience lah benda-benda macam ni. Dia bukan setakat tahu potong daging lembu, kambing, bukan. Dia tahu, orang kata dia tahu anatomi dia tu. Dekat mana nak potong, dekat mana gini gitu. Dia tahu. Dia tahu sendi tu kat mana nak kelar supaya senang putus. Tulang mana nak ketuk sampai hancur. Dia tahu benda-benda ni. Jadi, apa dia buat? Dia orang lapah badan adik ipar dia orang sendiri. Potong jadi ketulan-ketulan yang kecil. Tapi masalah yang terbesar sekarang ni, bila kau dah potong orang ni, adalah kau nak lupuskan benda tu pula. Kalau tanam, anjing boleh bau. Kalau katakan buang dalam sungai, benda tu akan timbul. Kalau buang mentah-mentah dalam tong sampah pula, bau busuk mayat mengeput tu akan panggil lalat dan sebagainya. Dan polis akan datang dalam masa beberapa jam je. Jadi diorang dapat ada satu idea macam, apa diorang buat? Diorang keluarkan periuk aluminium yang besar-besar ni, dan biasa orang guna untuk masak kenduri lah. Even kalau kita ada kenduri kahwin sekali, kau tahu kan periuk yang besar-besar macam tu kan. Diorang pun tumis lah bawang putih, bawang merah, cili, daun kering pula, daun kari. Bau rempah kari tu dah start naik kuat tau bau dia. Bau rempah India tu dah naik kuat. Memang orang kata menyengat lah, memang bau sedap lah bau dia. Sempurna. Orang kata bau dia tu sangat-sangatlah sempurna untuk menghapuskan bau hamis darah dan juga daging manusia. Jadi apa diorang buat? Diorang masak daging tu. Diorang rebus daging tu, kulit dengan juga tulang-tulang Marimutu tu yang dah dipecah-pecahkan, masukkan dekat dalam periuk tu. Diorang renih benda tu, diorang masak sampai semuanya luruh, hancur sebati. Lepas diorang dah masak, apa diorang buat? Diorang tak hidangkan atas meja. Diorang senduk sisa lauk yang penuh dengan cebisan tulang-tulang retak ni, diorang masukkan dekat dalam plastik-plastik sampah hitam. Dan diorang pun pergilah buang dekat tong-tong sampah yang berbeza-beza di merata tempat di kawasan perumahan tu.
Dan sampah-sampah tu pula kemudiannya diangkut oleh lori majlis pemadaran dan dihapuskan, dilupuskan, hancur macam tu je lah. Kerja dorang memang clean guys, memang clean gila. Tak ada siapa tahu apa-apa. Okay, stop sekejap. Bahagian ni aku nak bincang dengan korang. Ini twist yang polis tak tulis dalam fail, tapi dia jadi bualan orang sampai sekarang. Korang percaya ke? Periuk sebesar periuk kari tu semuanya dibuang dalam tong sampah. Ada cerita-cerita mitos bandar ataupun urban legend yang mengatakan bahawa dorang sempat hidangkan kari itu tau. Tapi kepada siapa dorang hidangkan benda ni? Kepada kenalan, jiran ataupun ahli gereja dekat kawasan tu. Dan kenapa dorang nak buat macam tu? Korang pernah dengar istilah blood pact tak? Ataupun perjanjian darah. Bila kau bunuh seseorang, rahsia tu sangatlah berat untuk kau simpan seorang-seorang. Tapi kalau kau bagi orang sekeliling makan benda tu tanpa diorang tahu, secara psikologinya kau dah libatkan diorang dalam jenayah kau tu kan? Kau dah jadikan diorang ni mangsa keadaan dan kau rasa selamat. Itu secara psikologi lah. Jadi bila pemberi maklumat pecahkan rahsia ni dekat polis, dia cakap dia tahu mayat tu dimasak dekat dalam kari. Persoalan dia sekarang ni, mana kau tahu? Kau tak nampak benda ni ke? Ataupun engkau adalah salah seorang yang hidangkan makanan istimewa tu. Dan bila engkau tahu hakikat yang sebenar, kau dah tak tahan dengan rasa bersalah kau ni, sampaikan kau pergi ke balai polis. Itu persoalan dia kan? Kes ni nampak macam dah settle guys. Suspek dah kena tangkap, pengakuan pun dah ada. Jadi pada 6 hari bulan Jun 1987, bila kes ni dibawa ke mahkamah, pihak pendakwa raya berhadapan dengan satu dinding konkrit yang diorang tak boleh nak pecahkan. Okey, bermaksudnya diorang tak jumpa tubuh ataupun bukti. Polis Singapura dah cuba untuk geledah habis-habisan. Diorang cari kat gereja, diorang cari dekat tempat perubusan sampah, diorang siasat periuk-periuk yang diorang dapat tu dan sebagainya. Tak ada. Langsung tak ada sehelai rambut, tak ada cebisan daging, tak ada serpihan tulang, malah periuk aluminium yang digunakan pun lesap entah ke mana. Dan mayat Marimutu ni, dia seolah-olah hilang macam tu je. Jadi dalam undang-undang pada ketika tu, kalau kau tak ada bukti fizikal yang menunjukkan bahawa kau seorang pembunuh ataupun seseorang yang tu dibunuh, kau tak boleh sabitkan kesalahan tu walau apa pun pengakuan yang kau ada kan? Sebab pengakuan boleh ditarik balik ataupun didakwa di bawah tekanan. Okay? Kau mengakulah macam mana pun, tapi kalau kau tak ada bukti, tak salah. Jadi hakim pada ketika tu, selepas perbicaraan tu tak lama, lebih kurang dalam 12-15 minit macam tu lah. Hakim tak ada pilihan lain. Hakim terpaksa ketuk tukul kayu dia tu, tong, kan? Ketuk dan lepaskan dia orang. 8 ahli keluarga ni dibebaskan daripada tuduhan membunuh. Dan dia orang tak dipenjarakan pun. Dia orang keluar daripada dewan mahkamah tu menghirup udara bebas dan teruskan hidup macam biasa. Korang bayangkan rage pihak polis pada ketika tu. Pembunuh dah ada depan mata ni kan? Diorang dah ada kat depan mata dan diorang dah mengaku. Tapi dilepaskan cuma diorang macam disebabkan diorang ni terlalu perfect untuk buang bukti. Aku nak tanyalah dekat korang geng-geng Rotten Eggs Podcast ni ataupun geng-geng telur-telur sekalian ni. Korang rasa keadilan tu wujud tak dekat dalam kes ni? Adakah ini bukti yang sistem undang-undang kita ni ataupun sistem undang-undang terlalu rapuh dan berpihak kepada penjenayah yang pandai main game? Ataupun korang rasa Marimutu memang layak terima nasib macam tu sebabkan perangai baran dia, perangai suka rembat bini dia dan sebagainya? Dan soalan yang paling penting, lepas korang dengar cerita ni, korang berani lagi tak makan kari daging kalau ada orang asing tiba-tiba hantar dekat rumah korang? Korang komen dekat bawah, luahkan rage korang. Okay, bincangkan teori korang. Jangan lupa subscribe, tekan button like dan share video ni dekat kawan-kawan korang yang suka makan kari. Biar ada orang paranoid sikit pada hari ni. Nama aku Hafiz. Terima kasih sebab layan cerita ni sampai habis. Stay alert, stay paranoid. Ciao.